Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan dan juga dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, ya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertama yang kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada pagi ini, dapat sekali lagi kita bersama bagi mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga. Hanya disebahkan sebagai majlis ilmu dan juga majlis zikrullah. Dan alhamdulillah pada pagi ini pun hujan pun lebat. Jadi salah satu anjurannya untuk kita berdoa antara tempat, ya, yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan tempat-tempat mustajabnya doa, iaitu ketika mana turunnya hujan. Jadi tuan-tuan, selain pada doa yang dibacakan oleh imam tadi, boleh jugalah kita doa juga dalam diri kita, dalam hati kita, akan apa juga hajat yang tuan-tuan berkenan, ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ni kita dah masuk, ya, kisah Nabi yang seterusnya. Kitab, ya, yang kita ambil ilmu dan manfaatnya adalah kitab Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Jadi kalau sebelum ni kita dah lihat, ya, saya kupas sikitlah, ya, yang pada pertemuan yang lepas awal minggu, ya, awal minggu pada bulan Januari ni, yang mana kita dah masuk kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saya cerita dah tentang bagaimana keadaan Nabi Yunus yang telah pun ditelan dengan ikan, ya, kemudian Allah keluarkan dia, dah keluar, akhirnya dia melihat umatnya tadi semua sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu kesyukuran kepada Nabi Allah Yunus. Baik, jadi selepas kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni kisahnya panjang tuan-tuan. Kalau ikut dalam kitab ini antara kisah yang terpanjang lah, sebab Nabi Musa ni adanya satu pengikutnya yang cukup terkenal dalam kitab Al-Quran pun banyak menceritakan perangai sifat kaum dia ni tadi, iaitu kaum Bani Israel. Bani Israel, yang mana dia punya kerasnya, dia punya perangainya, samalah macam Israel ni, orang Israel tu kan. Cuma yang sekarang ni Israel Zionis lagilah dahsyat, ya. Yang ini yang mana walaupun beriman kepada Allah, ada juga mereka ni daripada sudut kekerasan hati dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tak masuk di akal kita. Semua benda dia nak tanya pada Nabi Musa. Baik, jadi kisah Nabi Musa AS ni tuan-tuan, kalau ikutkan dalam kitab ini dipecahkan kepada 16 bahagian. Banyak tu. Kalau kisah sebelum ni sekejap je habis dah. Kalau kisah Nabi Yunus sekali jumpa pun dah boleh habis dah kita. Sebelum tu lagi kisah Nabi Zulkifli AS. Lagilah tak banyak sangat kisahnya. Tapi kisah Nabi Musa ni tuan-tuan banyak diceritakan dan banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi untuk pagi ni rasanya tak adalah sampai orang kata bahagian ke-16. Kalau sampai ke bahagian 16, saya rasa sampai maghrib kot baru boleh habis nanti. Jadi kita ambil sikit demi sedikit. Mungkin tengoklah berapa yang kita sempat untuk kita lihat, untuk kita menjadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Baik, dan dimulakan kisah ini tuan-tuan, yang mana disebut Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 51 hingga 53. Dan boleh kata kisah Nabi Musa AS ni banyak surah-surah, antaranya surah Al-Qasas, ya, kemudian surah-surah yang lainnya juga turut menyebutkan, surah Asy-Syu'ara, surah Al-A'raf, banyak. Jadi nak bagi tahu apa, punyalah kisah Nabi Musa AS ni Allah rakamkan sebagai satu peringatan kepada kita. Daripada dia kecil sampailah dia meninggal dunia, semua diceritakan secara detail perjalanan hidup Nabi Musa. Allah berfirman dalam ayat surah Al-Maryam ni tadi, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka tu maksud kata di sini adalah semualah. Ya, kalau pada zaman Nabi Allah Muhammad tu tadi ceritakan kepada orang-orang yang bukan Islam ni, dan termasuklah kepada orang Islam yang baru beriman. Dia kata apa di sini? Kisah Musa dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan juga nabi.
dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Jadi nanti dalam kisah Nabi Musa ni tuan-tuan, ada satu lagi nabi yang kita boleh ambil juga, kata kisah dia yang sangat-sangat membantu abang dia. Saudara ni abang lah. Macam mana pula dia boleh jadi adik-beradik? Yang itu kita akan lihat kisahnya sekejap lagi. Allah telah menyebutkan dalam pelbagai tempat dalam Quran tentang kisah Nabi Musa AS, juga menyebutkan kisahnya dalam pelbagai ayat, baik secara panjang lebar maupun ringkas. Jadi dalam kitab ini kami telah menghuraikan perkara tersebut dalam kitab tafsir. Di sini kami akan menyebutkan mulai dari awal hingga akhir yang terangkum dalam Quran dan juga sunnah, dan juga asar-asar. Asar-asar ni kita panggil sandaran-sandaran yang kita boleh ambil lah, ya, yang dinukilkan oleh Israiliyat. Kisah Israiliyat ni maksudnya kisah yang ada dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, yang mana tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, kita boleh ambil. Tapi kalau kisah tu pelik sangat, ya, tiba-tiba yang tak masuk di akal kita, yang terlalu luar biasa, yang itu kita tolak. Ini antara panduan kita lah nak ambil kisah-kisah Israiliyat ni, ya, yang disebutkan oleh ulama salaf dan lainnya. Okay, kita lihat sama-sama tuan-tuan, bila mana pula kisahnya bermula. Baik, kalau kita lihat kepada kisah Nabi Musa AS, ya, yang mana kalau kita lihat perkara tersebut telah pun muncul ketika mana Raja Mesir disebut, ya, yang mana mengatakan dekat sini faktor yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, khususnya kepada Firaun ni tadi, dinyatakan di sini akan sedangkan orang-orang Kibti. Dia ada satu puak di wilayah Mesir tadi, satu kaum yang dipanggil sebagai orang-orang Kibti, sering membincangkan perkara tersebut antara mereka sendiri. Khabar berita tersebut akhirnya sampai ke telinga Firaun. Kemudian sebahagian pembesar sentiasa menyebut perkara tersebut di hadapan Firaun. Maka mulailah ketika itu Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap anak lelaki Bani Israel. Ingat lagi, kita ada kaum Kibti, itu adalah kaum-kaum daripada orang-orang Firaun tadi, dan kemudian kaum Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Yaqub bawa kepada Ishak, dan sampailah kepada seterusnya, dan barulah sampai kepada keturunan Nabi Musa AS ni tadi. Dan As-Sudi menyebutkan daripada Abu Saleh Abu Malik daripada Ibnu Abbas, yang mana dia menceritakan bahawasanya Fir'aun pernah bermimpi. Ini mula kisahnya. Satu hari Fir'aun ni dah memang seorang raja yang hebat dah. Ya, dia dapat kata membinakan empire, kekuasaannya yang cukup besar. Tuan-tuan bayangkanlah, ya, kalau kita lihat sejarah pun macam mana boleh ada piramid yang begitu. Kalau kita lihat macam mana dah rasanya dia orang ni buat. Bongkah batu tu bukan batu bata macam kita buat rumah tu kecil. Tak, dia punya besar tu tuan-tuan, kalau seorang angkat pun tak boleh. Berpuluh orang angkat pun rasa macam pelik juga macam mana buat. Itu salah satu daripada hikmah kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Dia orang boleh bina bangunan yang kadang-kadang kita pun rasa macam yakin tak yakin je kita nak buat macam tu. Kalau kita lihat di Sekinchan ni pun, apa bangunan yang paling besarnya? Tak adalah sampai macam piramid yang besar tu. Kalau ada pun mungkinlah bangunan hotel yang kita tengok tu, ataupun bangunan apartmen. Itu je. Tapi orang dulu begitulah keadaannya. Hinggalah timbul teori mengatakan, ada sebahagian lah, mereka mengatakan mungkin pada waktu itu teknologi yang ada jauh lebih hebat daripada yang ada pada zaman kita. Ini antara diorang punya pandangan lah. Sebabnya kita lihatlah contoh macam kisah Nabi Nuh AS. Ya, kalau kita lihat macam mana dia nak bina kapal yang begitu besar, bila dah siap kapal tersebut, dia boleh berkomunikasi pula dengan anaknya dekat dalam laut tadi, yang penuh dengan orang kata ribut, taufan dia, ya, dalam keadaan lautnya bergelora, tapi boleh berkomunikasi macam orang bercakap depan kita bersembang. Itu salah satu benda yang kita boleh lihat keajaiban lah yang Allah bagi. Ya, adakah dia menggunakan alat pembesar suara, tu kata telepati orang panggil, yang boleh dia dengar anak dia dari jauh tadi. Yang itu semua ada juga kita boleh kata salah satu keajaiban yang Allah berikanlah pada umat-umat yang terdahulu. Ya, itu yang kita boleh ambil lah sebagai satu panduan. Baik, kisahnya pun tuan-tuan, yang mana Fir'aun pernah bermimpi seolah-olah ada api meluncur, ada api besar
datang dalam mimpi dia meluncur daripada arah Baitul Maqdis, dekat Palestin tadi. Dan api tersebut membakar rumah-rumah kota Mesir dan orang-orang Kibti, tapi tak menimpa pula kat Bani Israel. Pelik tu. Ada mimpi, dalam satu mimpi dia ada satu api yang besar datang daripada Baitul Maqdis pergi dekat tempat kata negara di Mesir, habis semua rumah orang-orang Mesir, iaitu orang-orang Kibti. Kibti ni orang-orang keturunan Firaun ni lah, semua habis. Tapi yang peliknya orang Bani Israel tak kena pula api tu. Ini contoh. Macam kita lah, ni contoh supaya tuan-tuan nampak gambaran lah kat Pekan Sekincan. Kita ada orang Banjar, ada orang Melayu. Contoh lah ya. Tiba-tiba tu api tu kena kat orang Jawa dengan Melayu je. Orang Banjar ni selamat semua. Contohlah, ustaz mentang-mentang ustaz orang Banjar, selamat orang Banjar pula kan. Itu contoh ya. Kalau orang Jawa lah. Tapi nak bagi tahu apa, begitu keadaannya, selamat pula orang tu. Orang lain pula pun orang kata dalam keadaan yang terbakar, hancur, musnah. Ya, dan itu yang berlaku. Dan ketika bangunnya Firaun, cemas dia. Cemas ni maksudnya dalam keadaan yang tak keruan lah. Merasakan sangat pelik, lalu dia mengumpulkan seluruh tukang ramal, paranormal dan juga tukang sihir. Kita kena faham tuan-tuan, pada masa zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, segala tafsiran tukang-tukang bomoh ni lah ataupun tukang sihir, kebanyakannya ramalan-ramalan mereka 90% tepat. Kan? Sebab apa? Sebab jin dan juga syaitan, kalau kita lihat dalam banyak kisah riwayat hadis pun menyebutkan, jin dan juga syaitan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, diorang ni boleh mencuri-curi dengar berita daripada langit. Dan bila diorang curi dengar tu, bukan dengar saja-saja, dengar rapat hingga ke langit-langit tempat di mana mesyuaratnya para malaikat, ya, dan mereka akan sampaikan kepada tuan-tuan dia yang ada di bumi itu tadi. Sebab itu hampir 90% kebanyakannya tepat mimpi ramalan. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana mimpinya raja waktu kisah Nabi Yusuf AS yang pernah saya kongsikan, dia orang akan berlaku kemarau, akan berlaku keadaan yang digambarkan macam-macam lah jenis kedukaan, bencana yang akan timpa, memang berlaku betul. Ini yang berlaku kepada Firaun ya. Dan dia pun bertanyalah kepada mereka tentang takbir mimpi tersebut. Dia pun ceritalah pada segala tukang-tukang sihir tersebut tentang ramalan mimpi dia tadi, yang mana dia mimpi ada api datang bakar habis penduduk Mesir, kecuali yang selamat orang Israel saja. Jadi apakah kisah tersebut? Mereka pun menjawab, anak tersebut akan lahir daripada kalangan mereka. Dia akan menjadi sebab kehancuran penduduk Mesir melalui tangannya. Jadi tukang sihir ni pun beritahu, nanti ada seorang anak muda lahir daripada kalangan Bani Israel, yang mana anak muda tersebutlah yang akan menjadi pemimpin dan dia akan menghancurkan kerajaan Mesir yang tuanku kuasai sekarang. Jadi bila dengar saja begitu apa yang berlaku tuan-tuan, dengan asas inilah Firaun memerintahkan untuk membunuh semua anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Inilah kisah bermula satu enactment. Dia boleh dengar saja macam tu tuan-tuan, terus dia buat mesyuarat parlimen dia lah. Ya, dia bagi tahu kepada semua adun-adun, ini bahasa mudah kita lah, ahli-ahli parlimen yang ada di seluruh kerajaan Mesir, jalankan satu tugas. Kalau jumpa je bayi, dia bukan bayi saja tuan-tuan, ibu-ibu yang mengandung pada waktu itu, kita kena awasi dia. Catat, bagi tahu kepada semua penghulu, ketua-ketua kampung, tok sidang semua, cari dekat setiap parit-parit kampung ni, kalau kita nak faham bahasa kita lah. Ya, maksudnya ada tak orang-orang yang mengandung? Kalau ada mengandung, rekodkan, tulis, tunggu sampai dia lahir, dapatkan dia, dan bayinya kita akan bunuh. Tengoklah lelaki ke perempuan kan. Dan itulah yang dikeluarkan, enactment peraturan akta yang dikeluarkan oleh Firaun pada masa itu. Jadi pada semua kawasan tadi tersebut tuan-tuan, terus diperintahkan untuk buat apa yang telah pun diperintahkan tadi. Oleh itu Allah pun berfirman dalam ayat yang seterusnya, dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, mereka adalah Bani Israel. Kaum Bani Israel pada ketika itu tuan-tuan, dalam keadaan yang double standard lah, layanannya, kebanyakan mereka dijadikan hamba, dipaksa, ya, hingga kan mereka tidak diberikan hak yang sama rata dalam negara Mesir pada waktu itu. Jadi Allah pun berfirman lagi, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.
Nak diangkatlah orang-orang Mesir ni, iaitu orang-orang yang akan mengambil kerajaan Mesir dan negerinya untuk mereka. Ini janji Allah lah pada Bani Israel, bukan Bani Israel yang sekarang ni. Sekarang ni memang teruk sangat, kan? Memang tak layak lah kalau ikut daripada sudut keimanan dia tu. Ni masa kaum Bani Israel yang terawal, ya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka bimbangkan daripada mereka itu. Jadi nak bagi tahu akan berlaku, iaitu kami akan menjadikannya lemah, yang lemah akan jadi kuat, yang tertindas menjadi penguasa, dan yang terhina menjadi mulia. Jadi tak mustahil benda-benda itu boleh berlaku, tuan-tuan. Dan perkara tersebut benar-benar dialami oleh Bani Israel sebagaimana yang didapati daripada firman Allah, dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri bahagian timur bumi dan bahagian barat yang telah kami beri berkat padanya, iaitu tempat sampai ke Baitul Maqdis. Dan Allah berfirman yang artinya, maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan air dan mata air daripada perbendaharaan yang mulia. Dan itulah yang menjembatkan mereka itu sampai kepada kehancuran. Itu dalam Quran. Kita tengok rentetan kisah lepas pada arahan tadi, ya. Jadi perincian yang akan kami sampaikan pada tempatnya dalam kitab ini mengatakan Firaun sangat mewaspadai akan lahirnya Musa. Masa ini dia tak kenal lagi Nabi Musa, tuan-tuan. Ya, hingga kan dia mengutuskan beberapa orang daripada kabilah untuk berkeliling mencari wanita-wanita yang sedang hamil. Dia utuskan semua tentera, semua yang ada dekat setiap kampung, ceruk kampung yang ada di situ pada tuan-tuan, untuk tengok, orang kata, tempoh mengandung orang perempuan. Bila dah sampai umur 2 bulan kandungan, 3 bulan, dia nak cek ni, pastikan yang lahir nanti lelaki ke perempuan. Hingga mereka mengetahui waktu melahirkannya. Dia dah catat habis dah. Macam kita mudah faham ni, tuan-tuan, buku-buku pink, kita panggil buku pink, kan. Orang kalau mengandung ni, dia akan buat buku dekat klinik kesihatan. Jadi rekod tu, dia dah ada menteri kesihatan, dia dah tahu dah dekat Sekincan ni berapa ramai orang perempuan yang mengandung, tahu dah rekod. Tak kira lah masuklah ceruk mana pun, lorong mana, parit mana pun, dia tahu dah rekod. Dan dia siap tahu kata apa, bila kena lahir. Contoh mungkin bulan 1 ni akan ada, kalau ikut rekod, ada 10 orang akan melahirkan anak. Jadi diorang akan lagi berwaspada. Dan akhirnya apa berlaku, tuan-tuan? Setiap wanita yang melahirkan anak lelaki, maka tukang daging tersebut akan menyembelih bayi tersebut pada ketika itu juga. Jadi bukan calang-calang, bukannya ditangkap, dibunuh yang orang kata tempat yang biasa, tak. Masuk kata, tuan-tuan, setiap bayi yang lahir sebagai bukti rekod akan disembelih. Adalah beberapa orang saksi yang ada melihat pada waktu ketika itu untuk mengesahkan rekod. Okey, bayi Aminah ni kita dah sembelih, selesai, anak lelaki. Ada seorang lagi, Fatimah pula, nak melahirkan minggu depan. Jadi bila lahir saja tengok, lelaki lagi pun sembelih juga. Jadi diorang dah sediakan tukang-tukang daging. Tukang daging ni maksudnya orang yang menyembelih lah, bayi-bayi yang dilahirkan tersebut. Menurut kalangan ahli kitab, bahawasanya Firaun memerintahkan untuk membunuh anak lelaki guna melemahkan kekuatan Bani Israel, sehingga mereka tidak akan mampu menghadapi pasukan Firaun ketika mereka memeranginya. Firaun tahu, sebab ramalan tukang sihir itu dah nampak dah. Orang Bani Israel ni lah yang akan menghancurkan kerajaan dia dan memerangi dia. Jadi bila dia bunuh budak lelaki ni daripada mula, maka disitulah nanti mudah kerja Firaun supaya mustahil dia orang boleh kalahkan aku. Sebab bilangan dia akan sikit, sebab dah bunuh yang lelaki, yang perempuan dia tinggal. Sebab perempuan ni apa yang boleh buat? Boleh dijadikan sebagai gundik dan juga hamba-hamba dan sebagainya. Jadi pendapat ini terdapat kata perkara-perkara yang menjelaskan kepada kita yang mana berlalunya setelah diutuskan Musa sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian namun yang takdir bercakap lain. Takdir yang ditentukan oleh Firaun itu perancangan manusia, tapi perancangan Allah itu lebih lagi. Yang mana di sini raja yang sombong dan terpedaya atas banyaknya bala tentera, sangat kejam siksaannya serta banyak mengikut kekuasaannya, namun takdirnya Allah yang Maha Agung tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dicegah serta tidak dapat ditentang takdirnya itu. Maksud kata kalau Allah kata Musa selamat, maka selamatlah Musa.
Dia telah menetapkan bahawa bayi yang sangat kamu bimbang tersebut dan kerananya kamu telah membunuh jiwa yang tidak berdosa yang banyak sangat, tak terhitung. Setengah pendapat mengatakan sampai ratusan bayi, ribuan bayi dah dibunuh tadi. Ketahuilah bahawa bayi tersebut dipelihara di dalam rumahnya sendiri. Rupanya bayi yang punyalah dia risau takut nanti di hujungnya tuan-tuan, bayi itu rupanya yang dibela. Kan, mana kita sangka. Dan dikata apa di atas ranjangmu, sedangkan kamu tidak mampu melihat rahsia di balik itu semua. Kemudian kehancuranmu baik di dunia maupun dan juga di akhirat adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebahagian pakar tafsir menyebutkan bahawa orang-orang Kibti mengeluh kerana minimum orang-orang Bani Israel, kerana anak-anak lelakinya banyaknya dibunuh. Dibimbangkan orang Bani Israel yang dewasa meninggal sedangkan anak lelakinya dibunuh, sedangkan mereka sendiri disebutkan di sini akan mengerjakan apa-apa yang selama ini dikerjakan oleh Bani Israel. Baik, apa maksudnya di sini? Orang-orang Kibti yang mana merupakan pengikut kepada Firaun ni, bila dia tengok sultan dia, raja lah dok bunuh anak lelaki, bunuh banyak sangat ratusan ribuan, diorang dah mula rasa risau. Sebab yang menjalankan tugas-tugas hamba, yang bercucuk tanam, yang tanam tanaman, yang angkat barang, kebanyakannya orang Bani Israel ni yang dijadikan hamba. Kalaulah kita bunuh semua anak lelaki, ini silap-silap kan kita pula yang kena buat tugas-tugas yang sebenarnya dibuat oleh hamba-hamba. Kita pula yang kena buat. Macam saya cerita tadilah tuan-tuan, nak mudah faham macam saya cerita tadi, kita kata orang Banjar je selamat kan. Kalau semua orang Jawa, orang Melayu dibunuh, nanti kita juga yang kena jadi hamba. Sebab dah tak ada dah orang yang lain tadi. Contoh, itu mudah faham kita lah ya. Jadi apa yang berlaku? Timbullah kan satu idea, dia kata rasa kena gubal balik akta ni, rasa kita kena masukkan dalam parlimen semula supaya ada tahun yang tak dibunuh, ada tahun yang bunuh. Kan macam tu pula, boleh tukar-tukar kan. Dia kata apa di sini tuan-tuan? Oleh itu Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi lelaki dalam julat waktu setahun dan membiarkan mereka hidup, tidak membunuh anak lelaki dalam julat waktu setahun. Kan sebab dia kata ya tak ya juga, kalau kita bunuh semua ni, siapa yang nak jadi hamba? Takkan korang yang daripada kaum Bani Kibti yang merupakan pengikut keturunan aku pula aku nak jadikan hamba. Jadi macam inilah kita tukar enactment, padahal dah bunuh ramai tadi. Jadi dia tukarlah dia punya akta yang mana mulai tahun depan. Contoh ya, tahun depan kita stop sekejap. Bermula Januari sampai Disember tak payah bunuh, biar je yang itu hidup. Sekurang-kurangnya itu kita jadikan hamba nanti. Tahun 2000 seterusnya pula, tahun yang akan datang, yang itu kita bunuh semua anak-anak lelaki. Tahun depannya lagi kita selamatkan pula. Macam itulah yang diorang buat, gila-gila ya. Dan mereka pun menyebutkan bahawa adik kepada Nabi Musa AS, Harun, lahir di tahun ketika ketetapan wajibnya membunuh anak lelaki itu tidak dibunuh. Yang itulah sebab Harun, Nabi Harun AS selamat, tak ada masalah. Jadi orang yang pada masa itu pun, orang Israel ni lah, Bani Israel pun mulalah orang kata menyusun atur, membuat perancangan lah, merancang keluarga. Tahun ni kita tahan sikit lah kan, anak ni kita tak payah, tahun depan baru kita, orang kata kita rancang. Jadi pakat pulun lah, tahun yang itulah ramai orang melahirkan anak. Tahun yang seterusnya ada yang mana terlajak tu adalah juga, kenalah bunuh ya. Yang mana yang selamat tak dikenakan bunuh tadi. Dan inilah yang berlaku, sedangkan Musa lahir ketika ketetapan wajibnya anak lelaki dibunuh. Tapi nasib Nabi Musa tak secerah adiknya Harun tadi. Sehinggalah ibu Musa merasa sedih sejak awal kehamilannya. Dah sudah, sebab kita pada waktu itu dah sudahlah pula kan, tiba-tiba mengandung pula pada waktu yang tahun anak akan dibunuh. Kalau kita lah kata, mungkin kita kata apa ni bang kan, saya dah bagi tahu dah, tahun depan lah kan, kenapa tahun ni pula sangkut? Contoh, ni bahasa mudah kita lah ya. Dia kata mana nak tahu dah rezeki. Tuan-tuan pun kalau kita merancang macam mana pun, kadang-kadang kalau nak jadi juga dia. Itu yang berlaku kepada mak Nabi Musa. Kena pula yang dikandungkan itu tahun yang memang dah tak ada nasib, orang kata malanglah nasib kalau lahir ni tadi ya. Kehamilannya tidak diketahui orang lain. Cuma Allah lindung waktu dia mengandung tadi, orang lain tak tahu. Kalau orang lain bila mengandung dia dah buka buku tadi, dah pergi dah buat check up dan sebagainya. Yang ini bila mengandung dia rasa was-was, nak daftar tidak, nak daftar tidak. Jadi dia sorokkan kandungan tersebut tuan-tuan ya.
Baik. Kemudian apa yang berlaku disebutkan di sini tatkala dia melahirkan. Nak tak nak kena lahirkan juga. Orang tak tahu pun tetap dia kena lahirkan. Maka apa yang berlaku, dia mendapat ilham. Allah turunkan satu ilham melalui malaikat datang dalam hati dia, dalam firasat dia, iaitu agar meletakkan bayinya di dalam peti lalu mengikatnya dengan seutas tali. Jadi masuklah dalam peti. Ya, setengah pendapat mengatakan dalam bakul yang selamatlah. Ya, kemudian di mana pula nak letaknya? Rumah Ibu Musa berdekatan dengan Sungai Nil. Sungai Nil ni sungai yang panjang, sungai yang terbesar di negara Mesir, tuan-tuan. Dia sentiasa menyusuinya, bagi kenyang dulu anak dia, sebab dia dah tak ada harapan. Simpan dekat rumah, memang pada waktu itu siapa pun tentera akan sentiasa datang. Kena pula jiran-jiran dengar bunyi bayi menangis, dah lagi susah hidup. Kantoi nanti confirm kena sembelih dekat situ juga anaknya tadi, tuan-tuan. Jadi sebagai seorang ibu, sayang pada anaknya, nak tak nak dia letakkan takdir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disusukan dengan penuh kekenyangan dan diletakkan dalam peti tersebut. Dan ketika dia merasa bimbang ada seseorang, maka dia meletakkan bayinya dalam peti dan meletakkannya di sungai. Dia memegang tali tersebut, dan ketika orang-orang telah pergi, maka dia menarik tali tersebut. Nak bagi tahu apa? Sayang, nak lepas rasa macam sayang. Jadi bila ada orang, dia lepaskan tali tu. Jadi hanyutlah jauh ke mana-mana tempat kan, tersoroklah. Jadi bila orang tak ada, cepat-cepat dia tarik balik tali tersebut, bagi balik menyusukan anak, dengan harapan supaya dapat dia belalah juga pada waktu itu, paling tidak pun menginjaklah tahun yang selamat nanti. Baik, Allah berfirman, dan kami ilhamkan kepada Musa, susuilah dia, dan apabila kamu bimbang terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil, dan janganlah kamu bimbang dan janganlah pula bersedih, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada Rasul. Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun, akibat dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Baik, dan akhirnya apa yang berlaku dimasukkan dekat sini, tuan-tuan, iaitu dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ini dalam ayat lain, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pokok-pokok kayu, di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dipermudahkan bagimu. Ini contoh seperti mana ilham-ilhamlah yang diturunkan pada lebah pun, macam mana lebah dia boleh buat sarang dengan selamat, manfaatnya boleh dijadikan kepada manusia. Begitu jugalah ilham yang diberikan kepada mak Nabi Musa AS ni tadi, tuan-tuan ya. Baik, disambung di sini juga bagaimana perkara tersebut kemudiannya berlaku. Diceritakan di sini, tuan-tuan, lepas pada dah main tarik tali, lepas tali tadi, apa yang berlaku? Akhirnya tali tersebut terlepas. Sudahlah, terlepas pula dah kan, punyalah sayang anak tadi. Lepas, tuan-tuan, dan hanyut. Bila hanyut, mak kepada Nabi Musa AS ni pun mengikuti tabung bekas tadi. Punyalah dia dalam keadaan kesedihan, anak yang dia sayang, tuan-tuan. Kita lah kalau letak dekat sungai macam mana pun, anak kan, mestilah kita akan ikut. Ya, contoh macam kita dekat, kalau sungai sini tak ada sungai, ada pun tali air parit 4 itulah yang paling besar kan. Kita letak daripada parit 1, contohlah kita nak selamat tadi. Punyalah hanyut sampai ke Pekan Sekincan punya tali air tadi kan, nak sampai ke Tanjung Karang lah contoh Dia punya istana tadi mungkin kat Tanjung Karang contoh. Nak bagi tahu tu. Yang ajaibnya, tuan-tuan, peti tersebut makin hanyut dan akhirnya masuk ke dalam perkarangan istana Fir'aun. Punyalah mak dia ni, kalau boleh janganlah hanyut ke situ, pergilah tempat lain. Mungkin masuklah ke tali air lain dan sebagainya. Tapi takdir Allah, sebab Allah dah sebut dah, memang akan dibela dan dipelihara oleh Fir'aun sendiri. Dan akhirnya apa yang berlaku? Masuk sehingga ke tempat dayang-dayang dan juga isteri Fir'aun. Siapa nama isteri dia? Asyah. Ya, Asyah binti Mazahim bin Ubaid bin Ar-Rayyan. Itu nama penuh isteri dia. Baik, Asyah ni, tuan-tuan puan-puan ya, dia adalah seorang isteri yang sangat baik. Kan? Sebab tu kita kata antara isteri yang baik ya, yang Allah kurniakan, walaupun suaminya Fir'aun. Suami Fir'aun tu maha dahsyat tu, kejam, zalim, tapi Allah datangkan keimanan kepada Asyah. Ya. Yang mana dia dah berkahwin dengan Fir'aun tapi tidak dikurniakan anak. Fir'aun yang memerintah Mesir kali itu adalah Fir'aun yang ada di masa Yusuf. Ada yang mengatakan Asyah termasuk kalangan Bani Israel yang berasal daripada suku kaum keturunan Nabi Yusuf AS. Ada yang mengatakan juga Asyah adalah
bibi, maksudnya mak cik saudara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini sebahagian pendapat. Ini diungkapkan oleh Suhail, ya. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itu di mana isteri isteri kepada Firaun ni tadi sedang mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Nah, dayang ni orang kata pembantu kepada istana, biasanya banyak gundik-gundik dayang-dayang. Jadi Asiah ni sedang mandi bersama dengan dayang-dayang dan dia melihat satu tabung peti yang hanyut masuk elok ke tempat dia bersiram tadilah. Bila dah masuk, dia perintahkan kepada dayang-dayang tersebut untuk ambil. Dia rasa pelik lah, apa benda pula ni? Peti yang dia tak tahu apa dalam tu. Ketika isteri Firaun membuka peti tersebut, kan dia memang dah lama dah nak anak, ya. Dia bagi tahulah kepada Firaun. Firaun kata, dah macam mana kan? Dah kata kita dah ikhtiar usaha tapi Allah tak datangkan zuriat kepada dia. Dan bila dia buka saja peti tersebut, menyingkap tabirnya, maka dia melihat wajah Musa bersinar-sinar yang menunjukkan tanda-tanda kenabian dan keagungan. Ketika melihatnya, maka timbul rasa cinta yang mendalam. Tak kata Firaun datang, dia berkata, apa ni? Kan? Ini nak bagi tahu kisah dia. Waktu itu tuan-tuan, mak Nabi Musa nampak. Kan dia kata, alamak, sudahlah, habislah aku. Ya, tak adalah harapan rezeki anak aku ni tadi. Sebab telah pun diambil oleh dayang istana, dah confirm lah akan dibunuh di depan mata kata Firaun tu tadi. Dan pada waktu itulah ketika mana isteri Firaun ni melihat, Asiah melihat, timbul rasa sayang. Maklumlah bayi yang sangat sihat, disebutkan dalam kitab ini yang montel. Montel ni maksudnya gemuk lah, sihat. Memang bayi, kena pula orang-orang daripada orang Arab ataupun orang Bani Israel ni. Lagilah orang kata tuan-tuan, tengok, ini bukan lain macam bayi, comel. Ya, dan apa yang berlaku di sini, maka dia menyenangkan hati dia, dia memerintahkan untuk menyembelihnya. Kan, Asiah bawa jumpa laki dia, abang ni ada bayi, comel sangat ni, kita tak ada anak, boleh tak kita bela bayi ni? Apa yang dijawabkan oleh si Firaun, tak boleh. Sebab akta kita, saya dah keluarkan akta dah dekat parlimen, yang mana kalau ada anak lelaki kena bunuh. Tak boleh dibiarkan begitu. Kita kena laksanakan. Sebab aku khawatir boleh jadi, dia kata di sini, mungkin benar untuk menyenangkanmu, namun tidak untukku. Memanglah seronok dapat bayi, kau memang seronoklah dapat bela. Tapi aku ni, entah-entah bayi ni lah nantinya akan menjadikan sebab kehancuran negara kita, kerajaan kita ni nanti. Dia kata apa? Iaitu aku tidak perlu kepadanya, sedangkan sebuah bencana tergambar lewat ucapan. Dia duduk bayang, dia risau, tak boleh, janganlah kita bela bayi ni, boleh jadi akan menjadi benda yang tak baik. Ya, kemudian apa dijawab oleh Asiah? Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Tak apalah, yang lain abang bunuhlah, yang ini kita jaga elok-elok. Kan, entah dia ni boleh jadi manfaat pada kita, dia boleh jadi pembantu kita, kita pun tak ada anak. Ya, Allah memberikan manfaat yang telah diharapkan oleh isteri Firaun di dunia, maka Allah telah memberinya hidayah. Adapun di akhirat, maka Allah akan masukkan ke dalam syurga. Asiah tergolong dalam kalangan wanita yang dijanjikan dapat syurga, sebab dia sangat, orang kata, beriman kepada Allah. Dan Firaun pun tak adalah kacau dia. Ya, isteri Firaun berkata sebagaimana yang didapati dalam firman Allah, atau kita ambil dia menjadi anak, iaitu dengan jalan menjadikannya anak angkat, sebab kala itu mereka berdua tidak memiliki anak sama sekali. Allah berfirman, sedang mereka tidak menyedari, mereka tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, kerana memungut anak itulah kelak bencana besar akan menimpa Firaun dan bala tenteranya. Ya, sebab tu kita kata dipujuk Firaun tetap tak mau juga tuan-tuan, kalau ikut dalam kisah ayat Quran ni lah. Ya, yang mana bahawa yang memungut Musa adalah Darbatah binti Firaun, bukan isterinya. Hal ini termasuk kekeliruan mereka terhadap kitab, itu bahagian lain lah. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa bila nampak ada Firaun, ada Asiah, ada dayang-dayang dah pegang, duk bercakap-cakap bersembang. Maknya Nabi Musa ni tengok dari jauh, kosong hatinya tuan-tuan. Macam kita lah, kita tahulah seorang raja tu memang dah kejam, sangat-sangat kejam. Ya, dapat pula dengan ni, tak adalah, maksudnya tak ada harapan lah pada aku lagi dah untuk memelihara anak aku tadi. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya dia termasuk orang yang percaya kepada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan,
ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Ini dalam surah Al-Qasas ayat 10 hingga 13. Baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Setelah dipujuk dan dirayu, inilah orang kata kelemahan seorang lelaki. Tuan-tuan garang macam mana pun, orang kata guru silat level yang paling tinggi sekalipun tuan-tuan, bila berdepan dengan orang perempuan, dengan orang rumah, kita tak boleh kan, jadi lemah juga. Sebab tu kita tengok kalau tuan guru silat tu dekat luar punya garang dia, tapi bila balik jadi lain. Kan kata punyalah lemah lembutnya tadi. Begitu jugalah kalau kita tengok kisah Saidina Umar. Ya, ada seorang lelaki yang duk membebel isteri dia siang malam pagi petang, membebel rasa tak tahan. Jadi satu hari dia nak mengadu kepada Saidina Umar tentang masalah yang dihadapinya. Kok-koklah Saidina Umar ada tips, panduan macam mana nak berhadapan dengan orang rumah yang maklumlah kadang-kadang ada je benda yang tak kena yang dia buat kan. Jadi tengah dia nak ketuk pintu, tak sempat nak ketuk, dengar isteri kepada Saidina Umar tengah membebel-bebel juga. Lebih kurang aku juga rupanya. Jadi tak sempat dia nak ketuk, patah balik, nak balik. Bila dia nak balik, Saidina Umar nampak daripada tingkap, buka pintu, panggil. Kata, wahai si fulan, kenapa ni? Macam ada hajat, tapi kenapa pula patah balik? Sebenarnya Saidina Umar, ya Amirul Mukminin, hajat aku tadi sebenarnya nak mengadu. Orang rumah aku ni ada je yang dia bebel dia, ada je benda-benda yang kadang-kadang tidak, orang kata macam tak kena lah. Jadi jawab si lelaki tadi, si fulan tadi, tapi bila aku tengok sampai je dekat pintu rumah kau, tengok lebih kurang je kita, ya Umar. Jadi rasanya tak jadilah aku nak tanya. Jadi tak sempat dia nak tanya tips semua. Maka jawab Saidina Umar kata apa? Wahai si fulan, dia kata apa? Sabarlah, dia kata. Orang perempuan memang begitulah tabiatnya. Tapi kenanglah tentang jasa dia. Dialah yang menyediakan makan minum kau. Dialah yang menyediakan kata pakaian kita. Dialah yang menjaga anak-anak kita. Jadi sabarlah sikit. Itulah lumrahnya tadi ya. Jadi nak bagi tahu apa tuan-tuan? Akhirnya dipujuk oleh Asyah tadi. Akhirnya Firaun juga termakan dengan pujukan tersebut. Tapi cerdik dia. Dia buat syarat. Dia kata macam ni. Abang boleh jaga bayi ni, tapi abang kena bincang dulu dengan pembesar-pembesar dulu. Dia punya menteri-menteri, ahli-ahli parlimen yang ada lah. Jadi dia orang pun bersidang lah dekat ahli parlimen tersebut. Macam mana ni isteri aku ni nak sangat bela seorang lelaki daripada kaum Bani Israel yang aku mimpi, kaum ni lah yang menghancurkan kita nanti. Aku risau sangat ni. Bagi pendapat. Jadi masing-masing bagilah pendapat. Jadi timbullah satu pendapat daripada ahli sihir, tukang telik dia orang. Dia kata apa, macam ni lah wahai tuanku. Kita buat satu kaedah yang mana kita sediakan bara api. Bara api tuan-tuan. Bara api yang kita panggang, yang kita panaskan dan kita tunjukkan kepada bayi tersebut. Lumrah fitrah seorang bayi, dia takkan tahu benda tu panas ke, benda tu sejuk. Janji dia pegang, dia akan masuk dalam mulut. Jadi kita buat kepada bayi tersebut. Kalaulah tuanku lihat nanti, kalau bayi tu punyalah kita suruh ambil, dia tak nak ambil, yang itu tuanku bunuhlah. Mungkin itu adalah kelebihan yang ada diberi, itulah orang yang sepatutnya kita bunuh. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Jadi diperintahkan dia punya pembesar dan juga hulu balang sediakan bara api yang panas. Jadi diberikan kepada bayi tersebut, Nabi Musa itulah, kan? Apa yang berlaku? Allah jadikan fitrah seperti mana bayi biasa. Nabi Musa AS ambil juga bara tersebut. Kalau ikut kita, mungkin kita kata janganlah ambil kan, selamatkan. Tak, sebab nak bagi tahu supaya selamat di kemudian hari itu lagi besar. Jadi Nabi Musa pun ambil, dia masukkanlah ke mulut. Sebab itulah hingga menyebabkan melecur lidah Nabi Musa AS, hingga menyebabkan tutur kata dia agak tersekat bila dia dewasa nanti. Sebab itulah daripada sudut menyampaikan risalah tu dibantu oleh adik dia Harun. Harun petah berkata-kata sebab tak ada kena benda-benda macam tu. Tapi Nabi Musa dalam keadaan yang mungkinlah dalam sebahagian tafsir mengatakan agak pelat, agak bahasanya tu boleh faham tapi tak seberapa nak lancar macam orang yang normal ni tadi. Ini yang disebut dalam sebahagian kitab lah. Baik, bila dah macam tu dapatlah dibela. Dan yakinlah yakinlah Firaun yang mana anak itu
anak biasa-biasa, yang kalau kita bela sampai besar pun tak ada apa pun manfaatnya. Mungkin setakat kita boleh seronok ada anak. Jadi dibenarkanlah kepada isterinya tadi, Asyah, tak apalah, belalah anak tersebut. Baik, bila nak bela, timbullah dalam satu keadaan di sini dikatakan apa tuan-tuan, nak menyusukannya pula siapa? Asyah ni tadi mana ada anak, siapa nak susukan? Nak cari orang lain pun kita kena usahakan satu berita kepada seluruh penduduk Mesir. Jadi dia keluarkan iklan pula. Kalau kita sekarang ni mungkin dalam media sosial kita boleh share lah dalam grup WhatsApp dan sebagainya, Sultan Raja nak cari orang yang boleh nyusukan anak angkat dia. Jadi diperintahkan. Berita tersebut sampailah kepada ibu Nabi Musa. Dia teringat, rupanya anak aku tadi selamat dalam istana tadi. Jadi waktu itu tuan-tuan, ramai orang beratur penuh berbaris dekat depan istana untuk menjadi ibu susuan kepada bayi angkat yang nak dibela oleh Asyah tadi. Sebab ganjarannya cukup lumayan, hadiahnya besar siapa yang menyusukan menjadi ibu ni tadi. Jadi setiap ibu-ibu yang ada susu tadi punyalah banyak, semua Allah takdirkan Musa AS tolak. Letak je kata puting tadi lah, payudara tadi, cepat-cepat Nabi Musa tak nak minum dan juga dia tidak telan pun. Dia tak nak, dia menolak. Semua dia tolak. Sehinggalah berita tersebut sampai kepada ibu Nabi Musa dalam surah Al-Qasas menyebutkan di sini tuan-tuan. Dikatakan di sini, dan kami cegah Musa daripada menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah makcik Nabi Musa kepada inilah orang-orang yang ada di situ, mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlil bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah itu adalah benar. Jadi bila cari punya cari, akhirnya adalah orang diperkenalkan kepada seorang perempuan ni. Dia kata apa, dia ni daripada kaum Bani Israel, susu dia ada, cubalah try kot-kot mau budak tu minum. Dah tentulah mak dia sendiri, ya. Dan bila dilihat sahaja tuan-tuan, alangkah ajaib takjubnya Asyah ni tadi, yang mana dia tengok Musa alaihissalam bila kena sahaja dekat susu ibu dia, terus minum seperti mana seorang bayi, anak dengan ibu. Nak bagi tahu apa? Rapatnya kita pada naluri fitrah seorang anak dengan ibu tadi. Jadi seronok sangatlah mak Nabi Musa, sebab itulah yang dia idamkan dan cita-citakan. Dapat jadi pengasuh tuan-tuan ya, sehingga kan bertahun-tahun. Sebab dia bela anak dia sendiri. Dan dikatakan dekat sini, Ibnu Abbas menyebutkan tuan-tuan, saya kongsikan lagi sikit, maka kelihatanlah oleh itu daripada jauh yang disebutkan di sini, sebab tatkala Musa telah berada di rumah Firaun, maka mereka hendak memberinya makan dan susuan, maka Musa tidak mahu menetik dan tidak mahu menerima makanan, maka mereka menjadi bingung. Maka Allah datangkan ibu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyusuinya tersebut. Baik. Ketika mana disebutkan di sini, maka mereka keluarga Firaun pun pergi bersamanya menuju ke rumah keluarganya dimaksudkan. Ketika didekatkan padanya, maka dia langsung menyusu. Ni dia nak kisahkan yang detail tadilah, macam mana Firaun boleh jumpa mak Nabi Musa. Mereka pun merasa sangat bahagia sekali melihat hal tersebut. Lalu salah seorang daripada mereka, iaitu keluarga utusan Firaun, mendatangi Asyah untuk menyampaikan khabar gembira tersebut. Asyah meminta untuk tinggal di rumah kerajaan dan berharap agar dia sudi menetap di sana dan dia akan memperlakukan dengan baik. Dapat offer tawaran kepada mak Nabi Musa, jomlah duduklah sekali dengan kami dekat istana. Kami akan sediakan bilik, kami akan sediakan segala kelengkapan, makan minum semua lengkap. Janji kau jaga budak ni, bayi ni, dan juga susukan dia sehingga dia dah meningkat usianya, yang kata dah boleh berpisah daripada susu tadi. Okey, baik. Apa yang berlaku? Dia menolak serta berkata, aku mempunyai suami dan anak-anak. Ini peringkat awal. Kan aku ada suami, aku ada anak, macam mana takkanlah nak pisahkan? Ya, kan, sebab nanti tahun depan nak dapat Harun pula ni. Kan, takkan nak pisahkan dengan suami, tak dapat Harun tuan-tuan. Itu masuk kata dalam bahasa mudah, dia ada suami anak-anak lah. Ya, kalau boleh dia tak nak ikut pergi sana tadi. Dan aku tidak sanggup melakukannya kecuali bila mereka bersamaku. Kan, dia nak kalau boleh bawa sekali suami dia, anak-anak yang ada sebelum-sebelumnya lah, yang sebelum enactment atau bunuh Bani Israel tu, dia ada lagi anak-anak sebelum tu. Maka Aisyah pun membolehkan anggota keluarganya ikut bersamanya
dan dia juga pun mendapatkan gaji. Tak apa, bawa, mana suami kau, mana yang lain, aku bagi gaji lagi. Orang kata 1+1 lah. Kalau kita pun tuan-tuan dapat offer kan, contoh dia suruh bawa suami kita sekali, isteri, anak-anak semua dia bagi gaji, dapat sekali. Dia mendapatkan ganjaran berupa nafkah, pakaian, pemberian-pemberian lain, dan akhirnya Allah mengumpulkan Musa dan keluarganya. Dapatlah seronok, dapat duduk dekat istana. Siapa sangka ya, yang mana selamat dapat pula duduk dekat istana. Hal inilah diberitahukan oleh Allah kepada Musa ketika Allah mengajaknya berkata bersama dengan Allah tadi, dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kalian, iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, letakkanlah dia di dalam peti dan lemparkan ke dalam sungai Nil. Ini Allah ceritakan balik pada Nabi Musa. Ingat lagi masa dulu, masa engkau kecil wahai Musa, begitulah kisahnya, engkau telah pun aku selamatkan, ibumu telah masukkan dalam peti, hanyut dalam air sampai ke istana. Walaupun masuk istana tak ada bencana yang berlaku, selamat dibela oleh keluarga engkau sendiri. Dan dikatakan dekat sini sebagai akhirnya tuan-tuan, saya tutup sampai sini dulu, iaitu kamu diberi makan dengan makanan yang paling baik, mewah ya, dan diberikan pakaian yang paling indah. Semuanya berdasarkan penjagaanku kepadamu dari segala sesuatu yang diperbuat kepada dirimu, dan aku takdirkan pelbagai urusan yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang selain daripada kamu. Baik, jadi insyaAllah nanti pertemuan yang akan datang kita akan sambung. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal, kita tengok pula masa dia remaja macam mana hidup dia dalam istana. Bayangkan dalam istana, anak angkat yang ditatang dengan penuh, semua apa dia nak dapat. Seronok tu tuan-tuan. Dalam istana pula Firaun lagi tu. Yang itu nanti kita akan lihat apa kelebihan dan nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa. Lepas pada itu panjang lagi lah, nanti kita akan kongsikan. Sampailah satu ketika Allah dah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Dan masa itulah bermulanya kisah demi kisah, yang mana tentangan-tentangan Firaun ya, anak angkat yang dia kasihi, akhirnya itulah yang melawan dia balik nanti. Dan pada masa itu jugalah kita akan lihat bagaimana Nabi Musa nak kumpulkan kaum Bani Israel ni supaya menjadi pengikut dia. Dan banyak jugalah helah kaum dia sendiri yang kadang-kadang minta benda yang di luar daripada kemampuan yang dia boleh sediakan. Itu semua dia dikisahkan. Baik, jadi itu dulu untuk setakat masa yang ada. Kita kongsi lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.